Lala, aku si Comel. Kucing paling hebat di hutan ini. Tak perlu pergi jauh, semuanya aku dah tahu. Hai Comel, mari ikut aku ke Lembah Pelangi. Ada benda pelik yang aku jumpa. Lembah Pelangi? Alah, aku tak perlu pergi. Aku dah tahu semua benda dalam hutan ni. Tapi kau tak pernah pun sampai ke sana. Payah, aku pandai. Tak perlu tengok tempat lain. Hai Comel, kau pernah dengar peribahasa seperti katak di bawah tempurung? Hah? Katak? Tempurung? Apa tu Pak Belang? Peribahasa itu maksudnya seseorang yang hanya tahu tentang dunianya yang kecil tapi ingat dia tahu segalanya. Tapi, bagaimana terciptanya katak bawah tempurung tu, Pak Belang? Dan kenapa kita nak samakan katak bawah tempurung dengan aku yang tak tahu tentang kehidupan luar ni? Okey, begini. Cuba bayangkan apa yang jadi bila katak itu terlalu lama berada di bawah tempurung. Tempurung pula saiznya kecil dan keadaannya akan gelap apabila ditutup. Apa yang jadi dengan katak tu, Pak Belang? Jadi, katak yang duduk bawah tempurung kurang terdedah dengan kehidupan di luar tempurung itu. Maka, dia pun tak tahulah keadaan yang terjadi di luar tempurung itu. Faham? Macam aku tadi? Kau macam katak bawah tempurung lah tu. Kalau macam tu, jomlah kita pergi tengok. Aku nak keluar dari tempurung aku. Siapa panggilku? Tempurung ajaib? Comel, kau dah belajar satu perkara penting. Dunia ini luas dan sentiasa ada yang baru untuk kau pelajari. Wah, cantiknya. Aku tak sangka tempat ni wujud. Begitulah hidup, Comel. Jangan jadi seperti katak bawah tempurung. Jangan malu belajar perkara baru dan jangan rasa kita tahu segalanya. Mulai hari ni, aku nak jadi kucing yang suka belajar. Dan jangan jadi kucing bawah tempurung ya. Aku tengok kamu berdua ni akrab sangat. Sudah lama ke kamu berdua berkawan? Ya, Cik Tempurung. Aku dan Tupai dah lama berkawan. Tupai selalu ada dengan aku bila saja masa aku perlukan. Kenapa kau tanya begitu, Cik Tempurung? Mana daknya? Kamu berdua ni bagai isi dengan kuku. Kemana pun selalu bersama. Isi dengan kuku tu macam mana pula, Cik Tempurung? Cubalah kamu tengok kuku kamu tu. Apa yang ada dekat dengannya? Ada isi ke maksudnya? Tepat sekali. Isi kan menunjukkan bahagian lembut yang ada di bawah kuku dan kuku pula sentiasa melekat rapat dengan isi. Tapi, kenapa kami berdua pula macam isi dengan kuku ni? Peribahasa bagai isi dengan kuku itu maksudnya hubungan yang sangat akrab dan tidak dapat dipisahkan antara dua individu. Isi dengan kuku kan memang tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, sakitlah nanti. Kamu berdua suka ke kalau kena berpisah? Mestilah tak. Walaupun kami berbeza, satu panjat pokok, satu pula melompat di tanah, tapi kami sentiasa ada untuk satu sama lain. Bagus macam tu, Comel. Cepat, kita kena tolong rusa tu. Bagus. Kamu berdua bekerja. Bagai au dengan tebing. Apa pula kaitan dengan aur dan tebing ni? Yelah, maksudnya suka bekerja sama melakukan sesuatu perkara
Macam kamu berdua tadilah. Tapi kenapa au? Kenapa tebing? Apa kaitan kedua-duanya dengan konsep bekerjasama? Okey, macam ni perjelasannya. Akak Au kan kuat sebab sentiasa berpaut pada tebing. Tebing pula tak roboh sebab Au sentiasa lindungi air sungai. Jadi, apa maksudnya? Maksudnya, kedua-duanya saling memerlukan antara satu sama lain. Sebab itulah ia berkait rapat dengan kerjasama ataupun susah senang bersama-sama. Begitu juga jika berlaku musibah atau ujian, kita perlulah tanggungnya bersama-sama. Jelas kan? Maksudnya, kalau kita suka bantu antara satu sama lain, kita macam awal dengan tebing lah kan? Jelas? Bukan ke burung hantu tu penjaga kebun? Harapkan pagar makan padi. Ha? Kenapa pula dengan pagar dan padi? Pagar boleh makan padi? Kadang-kadang, orang yang kita percayai boleh jadi orang yang kita perlu berhati-hati juga. Kenapa pula kena samakan pagar makan padi dan burung hantu yang jaga kebun tu? Sebagai contoh, kita memagar bendang untuk mengelakkan padi dimakan musuh seperti haiwan perosak. Tetapi sebaliknya, pagar pula yang memakan padi kita. Kelakarlah Cik Tempurung ni. Tak pernah pula aku dengar pagar boleh makan padi. Pagar tu ada mulut ke? Pagar di sini merupakan perlambangan atau kiasan ibarat penjaga atau pelindung yang tugasnya melindungi padi. Manakala padi pula melambangkan sesuatu yang berharga seperti amanah, keselamatan atau kepercayaan. Jadi, apa kaitannya? Jika pagar sendirian makan padi, maka terbuktilah pagar itu tidak boleh dipercayai. Macam burung hantu itulah yang diharapkan untuk menjaga kebun. Tetapi sikit pun tak boleh harap. Sampaikan dia membiarkan burung gagak mencuri pisang di kebun itu. Wah, sekarang baru faham. Maksudnya, orang yang sepatutnya jaga tapi dia pula yang rosakkan. Wah, nampaknya banyak kamu berdua belajar hari ini. Betul Pak Belang. Sekarang aku tahu. Kita jangan jadi katak bawah tempurung. Yang kedua, hubungan akrab bagi isi dengan kuku. Yang ketiga, bekerjasama bagi aur dengan tebing. Dan yang keempat, harap pagar makan padi. Bagus, Syomel. Sekarang kau bukan sekadar bijak, tapi sangat bijaksana.